Okey, dia bagus sangat-sangat selain daripada murah, berkesan. Okey, tengok ni. Tak semua orang mampu nak beli produk mahal. Okey, dia yang the best thing pasal dia, kalau you tengok harga dia, harga asal 60 lebih. Okey, dia punya ni, you tengok dalam ni dia ada berapa banyak. Okey. Dan dia ni bantu untuk kita punya muka lagi lembab. Bila lembab, okey, nampak tak dalam ni punya banyak. Tambah set ni dalam peti ais pun ada. Bila lagi lembab, you tahu tak, dia bantu waktu malam kita pakai. Dia akan reduce fine line kita, dia reduce smile line kita. Bukan setakat fine line, smile line, teriak line pun hilang. Okey, teriak line pun so hilang, you know. This one, hampa pakai, ya Allah bagus. Selain pada untuk muka, kalau hampa ada eczema, kalau hampa ada tapak kaki pecah, lutut tu kira level boleh ragas belakang lah. Hang kata belakang mai pakai kepala lutut aku. Pasal apa? Kasar elok kaki kepala lutut aku. Level macam tu kepala lutut. You all boleh pakai lotion tangan, boleh semua boleh. Dia selamat, murah, berkesan dan ada kelulusan KKM. Bila kita cerita pasal ada kelulusan KKM, KKM ni kalau benda tak halal, dia tak bubuh, cik weh. Dia tak bagi simply bagi macam tu. Pasal apa? Dia tahu bila dia lulus lagi dalam pasaran ni pakai kebanyakan orang Melayu kita semua. Okay, so jangan risaulah cik oi bila dia ada kelulusan KKM. Maksudnya automatically takkanlah yang ada balik bayar dia nak bagi lepas keluar mai. Doi ni negara apa? Malaysia je oi. Agama apa yang ni takkanlah. Seorang je ke yang dalam KKM tu dia tak ada orang Islam. Seorang je lah Islam yang duk tanya soalan macam tu. Yang duk menjual ni bangsa apa, agama apa? Cuba cerita mai. So siapa yang ni dapatkan di beg kuning?